sekejap dekorate. Oh wala, dan korang akan didapati gula-gula. Oh, satu, dua, tiga. Walah, kat sini dia. Ya. Oh. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel Talking. Dan hari ni apa yang aku bermain sekarang ni? Aku akan bermain game 99 in the Forest. Dan hari ni apa tujuan aku sekarang ni? Aku akan bermain game orang kata week to Christmas. Disebabkan semalam aku dah orang kata semalam aku dah ni kan, aku dah main update kan. Tetapi kat sini apa benda ni tu? Tetapi yang ni kali ni aku nak main game ni. Tetapi kalau korang tengok, kita kena kutip ni tau. Korang kena kutip yang ni. Korang kena tebung pokok yang ada macam ni. Dan korang kena bunuh orang kata serigala. So sekarang ni aku nak balik dulu tau. Disebabkan korang tengok dekat sini. Kalau korang tengok dekat sini 3/12. So korang kena kutip sampai 12 sajalah. Aku dah kutip, aku dah pasang deko dalam 3 minit tu. So sekarang ni aku nak bertahan sekejap disebabkan aku kena serang malam ni. Lagi. Oh, kita tu. Pasang. Oh, pakai kelas alien lah Syari ya bang. Okay bang. Uish, overheat. Kalau dapat makanan tak apa pula kan. Tak apa. Okay, mantap. So sekarang ni kita bunuh anak. Kita wajib kena bunuh anak ni. Sebab apa? Sebab makanan. Yang ni apa orang kata, memang kalau korang nak dekorate dekat dekorate kena dekat tempat yang aku dah tanda. Macam mana kan? Kepada korang yang tak tahu dekat sini. Yang ni korang cari je tempat ais ni, tak apa. Korang tak payah beli apa-apa daripada set tu. Korang tak payah semua benda tu, tak payah. Korang je jalan je. Dia tak kata galincin macam ais-ais yang sebelumnya. So sekarang ni aku tak tak menyelesaikan misi budak-budak tau. Aku tak menyelesaikan misi budak-budak. Kita tak menyelesaikan misi elf. Ya, sekarang ni aku akan menyelesaikan misi yang tersebut. Lagi ada cutscene free tau. Maksudnya mari kita pergi. Kepada korang yang tak main lagi update week tu ni, korang tak payah cari macam ni. Korang kena cari yang kosong macam ni supaya dia mendekoratkan sendirilah. Memang ni takkan kacau kita. Jangan kacau dia lah. Alamak. Okay, kat situ ada lagi. Kat sini ada lagi. Okay, kita pasang sekejap dekorate. Oh wala, dan korang akan didapati gula-gula. Okay, ambil gula-gula sekejap. Okay, ada lagi ke? Oh, tu. Memang banyak geng. So tadi aku ada ambil lebih sikit lah like ni. Okay, kita ambil sekejap gula-gula ni. Mana nak tahu kan kita boleh buat apa dengan gula-gula ni. Oh, dekat sini ada banyak. Dekorate. Ni pun dekorate. Korang kena cari sampai 12 tau. Aku 8/12 dah sekarang ni. Tak apa. Masih ada lagi. So kita kutip saja candy ni. Kita kutip saja. Dan kita kutip. Punyalah tunggu. Dan punyalah tunggu. Akhirnya update week 2 ni dah kembali. Orang kata dah muncul lah. Siap aku main update party lagi. Nak menunggu dia sampai pukul 2 pamer. Iya doh. Aku nak tunggu. Dan tapi kan, mana lagi aku macam tak jumpa. Tu. Okay. 9/12. 9/12. Okay, let's go. Tapi sekarang ni aku lapar lah. Aku tak boleh. Lagi aku mati tu. Dia pamer. Sekarang ni aku perlukan cari serigala lah. Serigala mana kan? Sebab apa kan? Serigala dia boleh menghasilkan makanan dengan lebih banyak. Sebab isi dia tu banyak tu. Ada pamer. Sekarang ni dah tak ada serigala ke? Masa aku mencari light ni, bukan main banyak lagi serigala. Macam ni. Okay, tu. Kita mencari serigala. Dan F dan F. Okay, go. Tak apa, kita akan pergi ke esokan harinya, day 6. Kita akan
Mencari tu. Ni F ni B je. Okey, tak apa. Okey, kita akan bawa spare ya. Takut-takut lagi mati pula kan. Sebab kelaparan hina sangat tu. Apa? Kita akan orang kata berjimat-jimat cermat. Itulah. So aku akan penuhkan set aku dengan makanan. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okey, yang ni tak apa, simpan dulu. Tak apa. Kita penuhkan. Okey. Kita penuhkan je set kita dengan makanan. So dekat sini ada lagi. Sebab kalau kita tak penuhkan set kita dengan makanan, lepas tu kita kena ulang-alik. Kalau ulang-alik nak nak upgrade kita punya unggun api, tak juga. Yang nak ulang-alik sebab kita nak mencari makanan. Sangat leceh kan. Itulah. So sekarang ni aku nak tebang satu pokok. Sebabkan unggun api aku tak banyak je lagi. Aku takut tak sempat. Nanti ada sesiapa kejar aku. Nanti aku tak sempat nak balik. Sebab unggun api dah hilang. Okey, selagi kita takkan berada di unggun api, disebabkan selagi kita nak fokus kepada Christmas light. Bila tibanya waktu malam, kita akan balik ke unggun api. Tu pun silap-silap akan terpadam. Tetapi apa? So ada beberapa je lagi aku tak menyelesaikan misi. So lagi kalau korang tengok dekat sini, yang ni lagi 4. Tadi aku ada ambil lebih sikit dalam 2 macam tu. So maksudnya tinggal 3, 2 macam tu lah. Tak lah. Pagi-pagi pagi-pagi mesti pergi geng. So sekarang ni, ini adalah masalah dia. Aku dah menyelesaikan dalam 9. Okey, tinggal 2 lagi. Tinggal 3 lagi. Okey, mantap lah. Yang tu mantap lah. Tak kisah sangat lah. Saya nak cari tu doh. Ria Meng. Tu tapi tak apa. Dia memang dekat-dekat dengan sini je. Sebab apa tau? Sebab dia takkan pergi jauh. Dia akan dekat-dekat dengan tanah-tanah macam ni. Okey, yang satu. Yang ni satu. Dia target. Yang ni satu. Okey, satu. Ada banyak punya kat sini. Satu. Okey, jap. Kita kutip dulu sebelum kita nak ni. Okey, kita kutip dulu. Walah. Jap. Okey. Tak apa. Jap, bagi aku makan tak. Okey. Kau tengok ni ya. Aku semua sikit tu. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Walah. Kat sini dia. Sekejap. Okey, bunyi loceng. Dan semua terbuka lampu, Bameng. Masa tengah banyak. Ui. Happy semua orang. Okay, F pun happy. So kita pun happy. The North Pole Bio is now you can good thing there. So maksudnya dekat sini adalah base kita yang kedua. Well, water. Tapi tak apa, aku tak nak teruskan. Aku cukuplah sekadar kita dah membantu F dah. Itu dah. So tak apa, sebelum kita nak end ni, kita pergi ke apa orang kata? Kita pergi ke ni dulu. Kita pergi ke sini lah. Tu kau ni. Yang ni adalah tempat baru kau sini. Tempat baru kau di sini. Kita boleh open. Boleh ni. Dia tak ni tu. Dia tak apalah. So, yang ni lah FD tu. Kita Ya. Ui, mantap tu. So kalau korang tengok dekat sini ada orang kata F berdua. Dekat situ ada F satu lagi berjoget. Dan mana lagi satu F? Tak tahu lah tu. Satu F lagi tak tahu tu. Yang penting kita dah menyelamatkan orang kata misi F ni lah. Untuk FV1 aku tak berjaya dapatkan misi, tapi aku berjaya decorate base aku. Walaupun sekejap je, tapi tak apa. Sekejap. Nak makan. Yang ni ada tujuan aku juga. Aku akan bunuh member ni. Aku tak puas hati. Tak puas hati dengan dia ni. Kita ada persenan dengan dia ni. Dan itu dia. Kita bawa. Okay, go. Dan kita bawa sekejap. Okay. Kita bawa. Ui, Rips. Tak apa tu. Jom.
Mana? Oh, yang ni lagi satu elf. Hello elf. Banyak pula elf. Apalah tu, kita balik lah. Wait, jangan kata. Oh, ada lagi. Banyak pula elf tu. Orang kata, oh, okay, aku faham. Yang ni adalah tempat construction elf. Kalau korang tengok dekat week 1, orang kata kat scene dia, dia ada buat, orang kata bukan dekorate, build. Dia macam nak, orang kata apa apalah, kita makan je lah. Kenyang real bang. So sampai di sini saja video aku pada kali ini. Sekarang video aku pada kali ini. Like, subscribe, komen dan kita jumpa pada video yang datang. InsyaAllah aku akan bermain week 3. Tetap siapa? Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.